para makmum disunatkan merapahkan saf ketika mengerjakan solat supaya tidak terputus dan tidak harus membiarkan ruang kosong di antara makmum-makmum yang lain. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis yang menjelaskan Aini bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimus sufufa wa hadu baina manakib wa yasuddul jula wa yasuddul khulala wa layyanu bi aidi ikhwanikum wa la tazaru parujatil lisyayatin. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, samakan sah-sah kamu dan hendaklah lurus bahu-bahu kamu, lurus serta sentuh. Nak tahu sah ni rapatnya sah di antara sama lain ni, dia sentuh bahu. Barulah rapat. Kalau lagi tak sentuh bahu, tak rapat. Bukan ukuran pada betis, pada ukuran pada kaki tak. Bahu tu kena sentuh. Sebab badan kita ni dia paling besar ke atas bahu. Bila sentuh dengan kawan sebelah tu, maka menunjukkan dah orang kata apa, kemah molek lah tu, rapat molek tu. Okey, jadi dia kata samakan sah-sah kamu. Sama-sama ni maksudnya luruh tadi lah. Kalau disebut di ujung kaki kita, tumit kita tu, mestilah duduk di garisan saf ataupun garisan yang ujung tu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Muhammadin Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Jurutan Kuasa, Rusya Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, itu biasa marilah kita merapatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan dan dapat lagi kita bertemu pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dengan taatnya kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah, dengan inayahnya yang kudrat dan iradatnya kita dapat usul lagi pada pertemuan kali ini untuk meneruskan pengajian kitab fiqh kesempurnaan solat. Dan pada malam ini tersambung lagi, yang ini perkara-perkara yang disunatkan semasa mengerjakan solat berjamaah. Ya, ini sambung lagi yang kedua.
Yang kedua, yakni para makmum yang berada pada saf pertama disunatkan berdiri di sebelah kanan imam, supaya dia boleh ataupun dia berada lebih hampir kepada imam. Maka sunat makmum yang belakang tu, sah yang pertama itu berdiri dulu di sebelah imam. Terutamanya kalau makmum itu seorang. Makmum itu seorang, maka duduk betul-betul sebelah imam, dekat dan bawah sikit daripada kedudukan imam. Apabila lebih daripada seorang, maksudnya dua, barulah duduk pada saf belakang imam. Itulah keadaan. Mengapa sedemikian? Kerana dengan duduk dekat dengan imam itu, maka hampirlah ia duduk bersebelah dengan imam. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, kunna iza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminih yuqilu alaina biwajhih fasami'tuhu yaqulu rabbi kini azabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Rawah Muslim. Yang berarti daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila kami mengerjakan solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami lebih suka berada di sebelah kanan baginda. Baginda menghadapkan mukanya kepada kami, lalu kami mendengar beliau berdoa, wahai Tuhan, perihalalah aku dari siksaanmu pada hari engkau bangkitkan atau pada hari engkau kumpulkan hamba-hambamu. Inilah dalil yang mengatakan para sahabat radhiyallahu anhu mayang belakang Nabi, duduk sah belakang ini, ambil belah kanan. Dan ya, apabila baginda Rasulullah SAW sudah selesai solat, baginda akan berpaling sebelah kanan. Berpaling sebelah kanan, dan kami pun dapatlah melihat wajah Nabi SAW. Begitu juga Rasulullah SAW dapat melihat wajah kami, dan kami mendengar doa yang penuh ataupun selalu dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW, Rabbi kini azabaka yawma tab'asu aw tajma'u ibadak. Wahai Tuhan, peliharalah aku dari siksaanmu pada hari engkau bangkitkan atau pada hari engkau kumpulkan hamba-hambamu. Yang ketiga, para makmum disunatkan berdiri di bahagian kanan imam, kerana bahagian kanan lebih utama daripada belah kiri. Mengapa dia suruh kita duduk belah kanan ni? Pasal belah kanan ni dia kata lebih utama. Mana lebih utama? Lebih afdal lah. Lebih afdal berbanding sebelah kiri. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamis sufuf. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberi selawat dan berdoa kepada para jemaah yang berada di saf bahagian kanan. Dan itulah yang dikata lebih afdal berbanding belah kiri. Maksudnya orang yang berada belah kanan saja dapat selawat daripada Allah dan juga para malaikat berbanding sebelah kiri. Inilah
dalilnya. Dalil daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna, berselawat, berselawat ala mayamis sufufi, kepada para jemaah yang berada di dalam saf di bahagian kanan. Tuan-tuan, maka beruntunglah orang mari awal lah. Orang mari awal dia boleh pilih. Pilih untuk berada di saf belah kanan. Ada pun mari lewat, dia kena sambung lah belah kiri tu. Jangan habis saf pertama belah kanan, saf kedua pun dibuat belah kanan juga. Sedangkan saf pertama tu belum sempurna. Maka sambung lah, sambung belah kiri tu. Bila dah habis dah belah kiri, maka boleh pula buka saf yang kedua dengan memulakan belah kanan. Itu dia, tuan-tuan. Yang keempatnya, para makmum disunatkan merapahkan saf ketika mengerjakan solat supaya tidak terputus dan tidak harus membiarkan ruang kosong di antara makmum-makmum yang lain. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis yang menjelaskan Aini bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimus sufufa wa hadu baina manakib wa yasuddul jula wa yasuddul khulala wa layyanu bi aidi ikhwanikum wa la tazaru parujatil lisyayatin. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, samakan sah-sah kamu dan hendaklah lurus bahu-bahu kamu, lurus serta sentuh. Nak tahu sah ni rapatnya sah di antara sama lain ni, dia sentuh bahu. Barulah rapat, tuan-tuan. Kalau lagi tak sentuh bahu, tak rapat. Bukan ukuran pada betis, pada ukuran pada kaki tak. Bahu tu kena sentuh. Sebab badan kita ni dia paling besar ke atas bahu. Bila sentuh dengan kawan sebelah tu, maka menunjukkan dah orang kata apa, kemah molek lah tu, rapat molek tu. Okey, jadi dia kata samakan sah-sah kamu. Sama-sama ni maksudnya luruh tadi lah. Kalau disebut di ujung kaki kita, tumit kita tu, mestilah duduk di garisan saf ataupun garisan yang ujung tu belakang. Sebab itu imam selalu sebut, pastikan tumit anda berada di ujung saf belakang tu, garisan belakang. Jadi ukuran kaki pun juga, tuan-tuan, dilihat daripada belakang, bukan depan. Kaki nak menunjukkan samanya kaki itu mestilah diukur daripada tumit belakang tu dengan garisan belakang, bukan di ujung kaki. Sebab saiz kaki kadang-kadang ada panjang, ada pendek. Gitu. Jadi ukuran adalah tumit. Dan juga bahu-bahu kamu serta tutuplah celah-celah sah yang renggang, dan rapatkanlah tangan kamu dengan tangan saudara kamu. Mana sentuh tadi bahu tu, lengan kita tu bersentuh dengan sahabat kita yang sebelah. Makmum yang berada sebelah kanan dan kiri, dan jangan biar ada ruang yang dapat dilalui oleh syaitan. Mana sebesar di sebuah hadis dalam kitab-kitab lama, ulama menyebut sebesar ruang anak kambing. Anak kambing tu boleh menyelinap masuk, maka di tempat itulah akan diduduki ataupun diambil oleh siapa? Syaitan, duduk celah-celah kita. Sebab itu tutup, jangan bagi ada ruang itu. Baik. Jadi dalam hal inilah, siapa yang berperanan sudah pastilah pertama imam itu sendiri. Dia kena bagi arahan kepada makmum. Alhamdulillah terdapati masjid kita memang imam-imam memang menyebut tamunya sore Jumaat ambil masa yang betul panjang. Pastikan orang belakang tu masuk depan, ruang tepi,
penuhkan, samakan, ya. Ini adalah cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami akan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mana solat berjemaah. Nabi SAW tidak akan mengangkat takbir selagi sah-sah sahabat ini belum betul, belum lurus, belum rapat dan sebagainya. Sehingga ada yang merayakan Nabi SAW menyelinap masuk sah-sah yang ada, memastikan para sahabat dalam keadaan betul-betul, yang dada ke depan ditolak ke belakang, yang ke belakang ditolak ke depan. Begitu kok yang belum rapat dirapatkan. Semua yang ada pada masa itu dah sempurna, barulah Nabi SAW mengangkat takbir. Jadi benda ni bukan benda remeh, benda besar. Kalau tidak, Nabi SAW tidak buat tak kisah lah kan. Terus je duduk je tempat imam, Allahu Akbar, terus sembahyang. Tapi dah begitulah diikuti oleh siapa dia? Para sahabat radhiyallahu anhum, terutamanya Amir Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali apabila mengimami akan para jemaah ketika solat berjemaah, tuan-tuan. Yang kelimanya, para makmum disunatkan menyamakan sah solat sebagaimana dinyatakan melalui hadis an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salah. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, samakan sah-sah kamu, sesungguhnya menyamakan sah-sah ini barisan itu termasuk kesempurnaan solat. Maksudnya apa? Kalau sah itu tak sempurna, tak rapat, tak lurus, maka tidak sempurnalah solat berjemaah. Belum sempurna. Kita mari nak dapat pahala jemaah ni 27. Yang disebut oleh Nabi SAW. Tiba-tiba tak dapat 27. Pasal apa? Kita tidak menyempurnakan sah. Jadi kena jaga sangat sah. Sebab tu tuan-tuan, apabila diarahkan oleh imam sufufakum tu, kita pun mula terus ambil dah. Ambil cepat-cepat. Sah masing-masing. Jangan kata tunggu lagi. Masih julur kaki, masih lagi menyandar dinding. Ni biasa. Sebab apabila kita buat sudah demikian, maka mengambil masa lah untuk imam mengangkat takbir dan mengambil masa untuk sahabat-sahabat yang kata awal datang tu. Dia lama dah berdiri. Dia berdiri lama dah. Imam ambil masa lagi nak memastikan semua ni duduk dalam sah yang sempurna. Maka kesianlah, hak mari awal tu, hak nak akad takbir tu, tiba-tiba imam menangguh dulu untuk memastikan sah itu betul-betul lurus, rapat dan sebagainya. Gitu dia. Oleh yang demikian, imam digalakkan supaya berpaling ke belakang sebelum memulakan salat. Ini imam yang pernah kita tengoklah. Imam yang belajar, dia tahu, maka dia tidak akan akad takbir dahulu, dia berpaling dulu. Berpaling ke arah makmum di belakang tu, sebelum memulakan solat, dan memberitahu kepada para jemaah sekalian agar menyamakan kedudukan sah-sah sebelum memulakan ibadah solat. Sebab ada setengah imam dia tak kisah apa. Bila qomat aja Tok Bila, dia duduk depan, dia tu Allahu Akbar. Dia tak tahu belakang tu tunggal langgang. Belum masuk sah lagi, belum lurus lagi, belum rapat lagi, setengah-setengah tepat. Tapi alhamdulillah sini kita tengok semua imam bertugas memang dia ambil cara lah. Betul sangat-sangat lah, bagus sangat-sangat lah imam yang bertugas di masjid Tariq ni lah, terutamanya hari Jumaat lagilah ambil masa sebab ramai kan. Ramai duduk mungkin di pondok-pondok pun ada tempat-tempat teduh. Jadi memastikan mereka ini semua duduk dalam sah yang sempurna kan. Sebab ada satu lagi benda tu yang ditekankan, apabila jemaah yang hadir ni, dia ada hadir awal ketika bila qomat,
Bila qomat je dia hadir ketika itu, dikira makmum ini adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq mestilah dia kena menghabiskan bacaan Fatihah. Itu yang kena faham tu. Ya, oleh kerana makmum yang hadir awal ni dia muwafiq, oleh kerana dia ambil masa lama, dia belum lagi duduk asar, tok imam dah akad takbir, imam dah baca Fatihah, kemudian imam baca surah, dia pun Allahu Akbar buat takbir. Ya, belum habis baca Fatihah, imam dah habis surah, imam pun rokok. Maka sepatutnya makmum ini kena habiskan Fatihah. Sebab dia muwafiq, bukan masbuk. Ini sebab itu dia suruh jaga ni. Imam memastikan semua yang hadir itu duduk betul-betul dalam saf dan akad takbir. Barulah makmum itu akad takbir dan insya-Allah dia sempatlah menghabiskan Fatihahnya. Kalau masbuk tak apa. Masbuk imam yang tanggung akan Fatihah dia. Sebab itu ramai dia kata orang-orang yang semayang, terutama muwafiq ni, dia tak sah semayang dia. Tak sah semayang dia. Sebab apa? Ketika mana sepatutnya dia kena habiskan Fatihah, dia tak habiskan Fatihah. Imam rokok, dia terus rokok, sedangkan Fatihah dia belum habis. Itu kena faham tu tuan-tuan. Sebab tu dijaga sangat dalam bab berjemaah ni. Orang kata terutama yang muwafiq ni mestilah berada suasana solat bersama dengan imam ketika imam akad takbir. Okey, kemudian dikata agar menyamakan kedudukan sah-sah sebelum memulakan ibadah solat. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, An Anas radhiyallahu anhu qala, uqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i zahri. Yang bererti daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, setelah selesai muazzin melafazkan iqamah untuk memulakan solat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan mukanya ke arah para jemaah. Bila habis iqamah, Nabi pergi tempat imam, Nabi paling ke belakang. Nabi tengok pada jemaah. Lalu bersabda, Nabi sabda, apa dia? Faqala, Nabi berkata, aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i zahri. Samakan sah kamu dan rapatkan barisan kamu. Sesungguhnya aku lihat kamu dari belakang. Aku boleh melihat ke belakang tanpa berpaling. Ini kelebihan baginda Rasulullah SAW lah. Betulkan rapatkan sah kamu dalam keadaan sempurna. Sebenarnya aku boleh tengok, kata Nabi. Aku boleh tengok dari belakang. Maksudnya Nabi depan sebagai imam melihat depan kiblat, Nabi boleh tengok belakang. Nabi kata aku boleh tengok melalui belakangku tanpa berpaling. Kalau aku tak paling, apa aku boleh tengok? Jadi betul-betul lah kamu dalam keadaan sah yang sempurna tadi, sama ada rapat, lurus dan sebagainya. Ini kelebihan yang ada pada Rasulullah lah. Adapun kita ni tak boleh lah, bila pandang depan tak boleh tengok dah orang belakang lagu mana. Tak boleh tengok dah. Adapun Rasulullah dia boleh tengok. Nabi sendiri bagi tahu. Dan hadis ini pun hadis Muslim dan juga Bukhari, hadis sahih Muslim dan juga Bukhari. Sekiranya salat pada jemaah itu terdiri daripada golongan laki-laki dan wanita, maka golongan laki-laki itu lebih afdal, diutamakan berada di saf yang pertama. Afdal manakala bagi golongan wanita hendaklah mengambil saf paling belakang. Habis dah orang lelaki, barulah orang perempuan. Berhubung perkara ini terdapat hadis yang menjelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufir rijali awwaluha wa syahruha akhiruha wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa sarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik sah bagi kaum laki-laki ialah sah yang pertama, dan seburuk-buruk bagi mereka ialah sah yang paling belakang. Ini juga satu peringatan bagi kaum muslimin. Nabi sebut sebaik-baik orang mari solat berjemaah ni di kalangan laki-laki, mana yang paling
baik, paling afdal iaitu sah kaum laki-laki hak duduk depan sekali. Dan seburuk-buruk sah kaum laki-laki mari solat berjemaah hak duduk belakang sekali. Ini seburuk-buruk, Nabi sebut seburuk-buruk. Baik itu berbeza sangat pahala yang diperoleh oleh siapa dia? Orang yang datang berjemaah. Jangan kata mari jemaah ni samanya dapat pahala tak. Nah, ukuran sah pun Nabi sebut. Paling utama, paling afdal. Siapa golongan laki-laki ni? Sah pertama, sah depan. Sah depan tuan-tuan kan. Berapa sah depan ni utama? Tadilah kita berbalik dengan Nabi sebut tu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas sah pertama. Orang-orang yang berada di sah pertama. Inilah kelebihan dia. Berbanding dengan sah kedua, tak apa dah. Dan begitu juga belah kanan. Sah pertama belah kanan pula. Dapat selawat daripada Allah dan juga para malaikat. Baik itu dalam hadis yang lepas tu, bagaimana Nabi SAW menyebut, sekiranya kamu tahu kelebihan berada sah pertama dan juga laungan azan, maka kamu akan mengundi dan pasti kamu akan mengundi. Kalau kamu tahu kelebihan duduk sah hadapan dan juga kelebihan melaungkan azan, maksudnya tu bila tu. Jadi apa dia kelebihan? Tadilah Allah dan para malaikat selawat. Sedangkan selawat ni siapa dia? Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, kata Allah, aku ni Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Nabi mana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berseru pula, hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Tiap-tiap hari Jumaat tok khotib beri peringatan semua. Kadang-kadang 2 kali. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Betul tak? Itu dia tuan-tuan. Ya. Allah menyatakan bahawa dia berselawat bersama dengan malaikat kepada Rasulullah dan berseru kepada siapa dia? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat. Terutamanya orang beriman. Hai orang beriman, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Lepas tu kata ulama, apabila hari Jumaat tu khatib kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maka standby untuk apa? Untuk berselawat tu. Ketika mana tu khatib kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Siapa beriman? Kita lah. Ketika mana menghadiri solat berjemaah, solat Jumaat tu, ketika dengar khutbah tu, kita lah seru tu. Allah seru pada kita. Allah berseru, suruh kita berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka ucaplah salam dan selawatlah kamu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi berapa ramai orang yang sedar? Berapa ramai orang yang berselawat ketika itu? Ada orang berselawat. Mungkin dia tak faham, mungkin tak tahu, ataupun dia tahu buat tak tahu, ataupun tak sedar. Tak sedar dalam keadaan lalai ataupun dalam keadaan tertidur. Sedangkan itu ayat perintah tu, Allah seru tu, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ucaplah salawat dan salam kepada siapa? Rasulullah SAW. Aku dan para malaikat pun berselawat. Mung tak berselawat pun. Tuan-tuan, begitu juga pada khutbah yang kedua, ada lagi diulang ayat itu, dan setiap kali ayat itu berulang maka kita berselawatlah kepada Rasulullah SAW. Baik. Jadi itu kedudukan selawat. Yang Nabi menyebut, barang siapa berselawat ke atasku sekali, maka Allah Ta'ala selawat atas kamu 10 kali. Barang siapa yang selawat kepada aku 10 kali, maka Allah Ta'ala selawat atasmu sebanyak 100 kali. Dan barang siapa yang selawat kepada aku sebanyak 100 kali, maka Allah Ta'ala berselawat atasmu sebanyak 1000 kali. Ganda semua, berlipat kali ganda semua. Itu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi Allah
memberi peluang. Maknanya Allah juga berselawat kepada manusia biasanya selain daripada Rasulullah SAW ketika dalam solat. Mana? Yang berada di sah kanan dan sah depan. Sah depan yang sebelah kanan. Namun selawat Allah terhadap manusia biasanya tidaklah sama sebagaimana selawatnya Rasulullah ke atas Rasulullah. Selawatnya Allah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beza sikit. Dalam bentuk apa? Rahmat dan keberkatan. Kata ulama mengenai selawat Allah Taala ke atas para musalli yang berada di saf pertama yang sebelah kanan tu. Berbeza dengan Nabi lain. Allah selawat ke atas Nabi dia lain. Gitu dia. Okey, habis. Kemudian tuntutan solat berjemaah di masjid. Bagi kaum laki-laki, diutamakan mengerjakan solat secara berjemaah di masjid, bukan di rumah. Ingat, orang lelaki suruh, diutamakan, maknanya disuruh. Allah Ta'ala suruh dan Nabi SAW nak kita ni mari solat berjemaah di masjid ataupun surau, bukan di rumah. Kecuali solat sunat sahaja. Solat sunat boleh. Memang apa, Nabi SAW banyak buat solat sunat di rumah. Memang betul lah Nabi duduk sebelah je masjid. Rumah Nabi sebelah masjid je, kan? Dan banyak Nabi SAW buat solat sunat ni di rumah. Ya, ingat tu. Solat sunat boleh di rumah, tapi solat fardu mari berjamaah. Tuntutan ini telah digambarkan melalui beberapa hadis yang menerangkan tentangnya. Antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menjelaskan an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Ini dalil dia. Dalil yang kata ni kita ni kaum laki-laki ni kena mari masjid, kena mari surau solat berjemaah. Dalil dia, ya. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Apa maksud dia? Daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai manusia, kita manusia, solatlah kamu di rumah kamu masing-masing. Nabi mulakan dia seru kepada manusia, terutama umatnya, solatlah kamu di rumah kamu masing-masing. Tapi tak habis situ. Ya. Tak habis situ. Ada lagi. Nabi sambung lagi. Kerana sesungguhnya sebaik-baik solat adalah solat di rumah. Tak habis lagi tu. Tak habis lagi. Kecuali solat fardu. Jadi ada setengah dia baca hadis ni separuh. Jangan tadi lah. Dia kata tu Nabi sebut tu, wahai manusia, solatlah di rumah kamu masing-masing. Dan Nabi sebut suruh sembahyang rumah kan, dia kata. Sedangkan sambung lagi, tak habis lagi, sambung kali kedua, tak habis lagi. Kerana sesungguhnya sebaik-baik solat adalah solat di rumah. Dia pun kuat lagi, dia kata, tu Nabi ulang lagi tu, sebaik-baik solat di rumah tu, dia kata. Terpakat mayat rumah, belum habis lagi, ada lagi ujung sikit tu. Kecuali illa maktubah, kecuali solat fardu. Maknanya solat sunat betul afdal semayang di rumah masing-masing. Dan itulah sebaik-baik solat. Sebaik-baik solat di rumah, solat mana? Solat sunat. Tetapi seafdal-afdal solat berjemaah di solat fardu di masjid ataupun surau berjemaah. Kan? Kena solat berjemaah di surau atau masjid. Itu solat fardu. Adapun solat sunat memang betul lah di rumah. Okey. Tuan. Bagi orang yang berada dekat masjid, maka dia dapatlah yang dikatakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh solat di rumah dulu. Contoh semayang qabliyah, yang ada qabliyah. Semayang maghrib ke, semayang isyak ke, semayang apa lagi, semayang zuhur ke, semayang asar ke, dia boleh semayang di rumah dulu. Kan? Dia boleh semayang di rumah dulu. Lepas tu mari di masjid semayang berjemaah pula. Kan? Cuma
ya, kita ingatkan bahawa solat sunat ni, ya, kalau kita duduk jauh maka marilah buat di masjid lah, tempat takut tak ada. Jauh, jauh kita tak ada. Kita nak dapat satu lagi kelebihan, iaitu dipanggil apa? Takbir ula, takbir utama. Mana takbir utama ni? Ketika mana imam takbir Allahu Akbar, kita pun sambut terus. Kita sambut terus lah, Allahu Akbar. Maka dapat takbir ula. Takbir ula ni dia membezakan pahala daripada takbir yang lewat daripada itu. Dia sebut, ni salah satu lagi ni, dia sebut pahala orang solat berjemaah dia berbeza-beza dapat pahala. Ukuran daripada takbir ula dengan takbir biasa-biasa ni pun dikira dah beza sangat. Besar sangat, afdal sangat takbir ula. Takbir ula ni maksudnya takbir utama, ketika mana Allahu Akbar, bat je imam itu kita pun terus Allahu Akbar. Yang tunggu beberapa saat ataupun beberapa minit, maka dia dah kurang dah pahala, tuan-tuan. Ingat, takbir ula, takbir utama. Jangan kau takbir ula pula, bukan takbir ula, takbir ula, utama. Tu dia. Jadi hak nak dapat ni, hak jauh, maka marilah solat sunat di masjid. Di masjid. Ada pun hak dekat, ya dah lah. Ada pun hak jauh, baiklah mari masjid. Terutamanya yang kita nak rebut solat sunat ni, solat sunat yang hebat ni tuan-tuan, iaitu rakaataini fajri. Hak ni jangan tinggal. Rakaataini fajri, 2 rakaat solat fajar. 2 rakaat fajar, solat sunat fajar, itu solat sunat subuh. Bila solat sunat subuh ni? Selepas azan subuh. Ni jangan tinggal. Sebab Nabi SAW tak pernah tinggal rakaataini fajri. Dan satu kisah bagaimana Rasulullah SAW, ya, bila bin Rabah cerita, aku kelewatan ketika pagi itu, lewat dah, nak ceruh dah tanah, aku pun pergilah gerak Nabi SAW. Nabi pun tak bangun juga masa tu. Bila gerak Nabi Nabi bangun, mata keluar pula Aisyah, ajak sembang, ajak borok. Maka kelayarlah Aisyah tu berborok. Dan didapati Nabi SAW belum keluar lagi, sedangkan pada masa itu dah cerah sangat-sangat tinggi dah harinya, subuh tak semayang lagi. Lalu bila kata aku pun pergi cari lagi Nabi, nak memastikan Nabi SAW keluar untuk solat berjamaah subuh. Apabila keluar Nabi SAW, bila berkata, ya Rasulullah, bukankah kita nak dirikan solat subuh ni, cerah sangat ni, tinggi sangat ni, dah tengah hari dah ni, lagu mana solat subuh kita ni? Maksudnya takutlah, dah terlepas dah subuh ni, lewat sangat. Apa jawab Nabi? Sesungguhnya wahai Bilal, mengapa aku lama tadi, setelah menggerak tu lama aku nak keluar, aku melakukan rakaataini fajri, aku melakukan 2 rakaat solat sunat fajar. Aku buat solat sunat ni dulu, makna aku siap diri aku ni, kalau mandi-mandilah, wuduk apa, aku semayang dulu solat sunat 2 rakaat fajar. Mana tu di rumah Nabi lah. Rumah Nabi sebelah masjid kan, mana dia buat. Lalu bila kata, bukankah kita dah lewat sangat ni ya Rasulullah nak semayang subuh? Nabi kata apa? Sekiranya hai Bilal, kalau menggeruk aku lewat pada ni, lewat lagi pada ni, mana tinggi dah matahari, nescaya aku tidak akan tinggalkan rakaataini fajri. Aku tak akan tinggal 2 rakaat solat sunat fajar. Sebab 2 rakaat fajri ini, rakaat fajri ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan solat sunat rakaat fajri, 2 rakaat fajar ini, dia dapat ganjaran pahala lebih daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya, dia dapat ganjaran pahala. Sekali semayang, dunia dan isi. Bayangkan dunia tu, sebiji dunia dengan isi pula. Isi benda tu macam-macam, macam-macam, dengan emahnya, dengan peraknya, gig timahnya, minyaknya. Hak kita belaka tu. Kita punya dunia tu, kita punya, dan isi kita punya, dengan baloknya benda, dengan musangking, tak ada musangking semua, hak kita belaka tu. Sekali semayang. Lepas tu kita ni orang kaya. Kita ni orang kaya tuan-tuan. Kita ni mengalangi billionaire-billionaire yang ada tu. Sama ada dunia orang paling kaya ni kalah mereka. Kita lebih kaya. Bayangkan sekali kita buat solat sunat fajar, dunia dan isinya.
Tuan-tuan mungkin dah berpuluh tahun sembahyang sunat rakaat fajri, tuan-tuan, berapa dunia, berapa isi dah dapat. Lepas tu dia kata, janganlah kamu tengok kekayaan dunia ini. Orang kaya, orang kafir itu utamanya, kamu rasa muak, kamu rasa sedih, sugu dan sebagainya. Mereka kaya hanya dunia saja. Tapi kamu kaya akhirat besok. Allah Ta'ala memberi ganjaran pahala itu. Maka sebab itulah Nabi kata, aku tak tinggal. Dan Nabi suruh kita ni buat rakaataini fajri ini. Jadi untuk solat inilah tuan-tuan, terutama yang jauh, maka marilah awal di masjid. Kalau duduk rumah sudah azan, terus dia buat, boleh mari masjid. Ada pun duduk jauh, marilah awal-awal. Sebab kita nak dapat takbir ula lagi tadi kan. Kita dah dua-dua. Dan satu lagi, kita nak mengelak daripada siapa? Pada jemaah yang mari solat sunat, lepas tu terus disambung dengan jemaah-jemaah yang lain. Lagilah masalah. Tok Bilal nak qomat dah. Mari seorang solat sunat fajar. Bersalah juga Tok Bilal tak buikan siang dia. Kan? Tunggu-tunggu nak habis, mari pula seorang lagi. Tok Bilal nak qomat, akak takbir pula. Allahu akbar. Nak tunggu lagi nak habis, mari lagi. Itu masalah dia. Bila mari lewat ni, dia nak sembahyang juga, maka susahlah Tok Bilal ni untuk qomat. Sedangkan Tok Bilal tu boleh je qomat. Masa dah ditetapkan. Contoh hari ni jam digital dia ada waktu dia dah lebih kurang selepas azan 10 minit dah. Dia boleh qomat Itu hak dia. Dia boleh qomat. Maka makmum ni tidak boleh salahkan kepada Bilal. Sebab masa untuk peruntukan qomat itu sudah sampai. Masalah juga bila makmum ni tak faham, dia marah Tok Bilal. Oh Allah, derahnya qomat, aku nak sembahyang sunat tak boleh. Ini tak, yang salah ni tak betul ni kan. Mari lewat. Mari awal lah nak solat sunat. Itu peringatan lah tuan-tuan ya. Baik. Jadi kes ni banyak berlaku mana-mana tempat. Dia menyalah Tok Bilal kadang-kadang, dia kata macam-macam ke Tok Bilal, sedangkan itulah masa yang telah diperuntukkan untuk qomat. Okey. Jadi jelas solat sunat memang sebaik-baik di rumah. Illa maktubah, kecuali solat fardu. Maka kita kaum laki-laki ini disuruh oleh Allah dan juga Nabi SAW untuk solat berjamaah di masjid. Kalau lah solat ni kena buat di rumah belaka, sunat solat di rumah belaka, maka apa gunanya Nabi SAW membina masjid? Pertama kali Nabi SAW berhijrah, berhenti di Quba. Apa Nabi buat? Nabi bina masjid pertama, nama masjid Quba. Untuk beritahu, nak beri syarat bahawa itulah pentingnya masjid dan itulah tempat berkumpulnya kaum muslimin, terutamanya kaum laki-laki, mengimarahkan masjid. Maka tidak adalah orang kata pakat sembahyang rumah belaka. Kecuali ada keuzuran tertentulah. InsyaAllah di ujung ni ada nanti berbicara tentang keuzuran, belum sampai lagi. Okey, salat yang dikerjakan secara jemaah yang dihadiri oleh ramai orang lebih besar pahalanya. Maksudnya kalau masjid besar, ramai jemaah, itu lebih pahala, lebih ganjaran, lebih afdal dikata, lebih besar pahalanya berbanding solat berjemaah didirikan dengan dihadiri dengan orang sedikit. Maksudnya bergantung kepada para jemaah, bukan bergantung pada besar masjid. Kadang masjid besar jemaah tak ada juga. Ada masjid kecil tapi jemaah ramai. Dia ukuran jemaah tu ramai. Bila jemaah tu ramai, dia kata lebih besar, lebih afdal, lebih banyak pahala yang didapati bagi orang yang duduk sembahyang sekali dalam orang ramai-ramai ni. Berbanding dengan sembahyang dengan orang sikit. Dan saya dapati memang masjid ni paling ramai lah. Paling ramai lah. Kawasan masjid yang berdekatan ni, masjid ini saya rasa paling ramai. Maka tuan-tuan, tambah hak dekat-dekat ni, marilah maka kita dapatlah, dia kata lebih lagi pahala besar lagi berbanding solat berjemaah dengan ataupun di tempat dirikan solat yang sedikit, pada jemaah yang sedikit. Sebagaimana dijelaskan melalui sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli ma'a rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatul rajuli ma'a rajulaini azka min salatihi
ma'ar rajuli wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah taala. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, solat yang dirikan oleh seorang laki-laki bersama laki-laki lain itu lebih bagus daripada solat yang dikerjakan saya sendirian. Maknanya solat Jumaat lah. Sembahyang seorang, ya, sembahyang berjemaah dua orang, maksudnya seorang lelaki dengan lelaki seorang lelaki. Lebih baik dibanding sembahyang seorang diri. Ini yang bermula asal. Dan solat yang dikerjakan oleh seorang laki-laki dengan dua orang laki-laki lain lebih bagus daripada solat dikerjakan bersama seorang laki-laki. Mana kita sembahyang jemaah, makmum imam seorang, makmum seorang. Okey, afdal dah berbanding dengan sembahyang seorang diri tadi. Sebab seorang makmum, seorang imam, seorang makmum dah solat jemaah dah. Besar solat jemaah ni, dua orang. Lalu dikata kalau imam dan ada dua pula jemaah berbanding satu jemaah tadi, maka lebih besar lagi pahala yang dua orang tadi berbanding dengan seorang. Dan jika lebih banyak, maka dia lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun satu lagi peluang untuk kita dapatkan pahala lebih banyak. Tak, sambil-sambil kita nak sembahyang jemaah ni dapat 27 dah asalnya. Jadi keramaian itu, ramainya orang melakukan solat di situ itu menambahkan lagi pahala. Sebenarnya tuan-tuan. Ya. Okey, seterusnya tuntutan berjemaah bagi kaum wanita. Orang puan boleh sembahyang jemaah dah. Tengok pula dia orang lelaki jelas dah. Orang lelaki memang disuruh solat berjemaah di masjid. Solat mana tu? Solat fardu, solat sunat afdal di rumah. Solat sunat apa? Semua solat sunat. Qabliyah, ba'diyah, semua sunat di rumah pada hukum asalnya kan. Tapi masalah kita jauh ni. Jauh tadi kita nak apa ni penerangan penjelasan tu. Kita nak juga qabliyah, takut tak ada, lepas tu dia suruh mari awal. Lepas satu lagi kita lemah, kita ni tak gerak. Buatlah siap-siap di masjid ba'diyah. Betul tak? Kalau kita nak arak di rumah, kita tak buat ba'diyah. Kecuali yang kuat saja, betul. Macam hamba sendiri tak kuat tuan-tuan, balik rumah kalau tak buat ba'diyah isyak, rasa-rasa tak buat dah. Tak buat dah. Sebab tu siap-siap buat di masjid. Habis je solat berjemaah isyak, kita pun akad takbir solat sunat ba'diyah isyak. Sedangkan afdal di rumah berbanding dengan di masjid. Tapi oleh kata kita lemah, iman kita lemah, tambah kita dalam situasi apa dia kata umat akhir zaman ni banyak tarikan-tarikan, maka kita siap settle dah buat di masjid. Dan ya, tuan-tuan tak tahulah, kau kuat dah balik rumah akad takbir Allah mayam dia ba'diyah. Biasanya kita balik rumah takut jubah, takut kain apa ni, kain plekat kita dapur, habislah jabatan, tak ada lah, selamatlah ba'diyah tu. Ya, gitu keadaannya. Sebab tu dia kata berbeza situasi kita hari ni, kita iman yang lemah, maka buat siap-siap di masjid sama ada qabliyah dan ba'diyah. Ada pun orang dekat memang boleh, dia sempat boleh buat di rumah. Okey, oleh kerana masuk dah waktu, kita tawakul sini insya-Allah. Banyak Allah kita bincang pula tentang tuntutan berjemaah bagi kaum wanita insya-Allah. Allah alam, sekadar ini saja yang sempat bisa ilmu. Mudah-mudahan sikit sebanyak ada manfaat untuk kita amal dan sampaikan. Mohon maaf kesilapan kesalahan tulis. Ada pun yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah ke masa sendiri, namun hakikatnya daripada Allah Ta'ala segalanya. Kita sudah minta sebagai kafarah. Dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.